Assalamualaikum dan salam bahasa kepada semua pendengar podcast Bahasaku Cermiku. Saya Husna Amrina akan menemani anda selama 30 minit dalam perbincangan menarik hari ini. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang selalu menjadi bualan hangat orang ramai, iaitu isu keracuan bahasa dan bagaimana ia memberi kesan terhadap keupayaan berbahasa Melayu dalam kalangan masyarakat moden pada hari ini. Fenomena ini bukanlah perkara baharu dan hal ini sering berlaku dalam kalangan masyarakat kita, terutamanya generasi muda, iaitu pelajar-pelajar universiti dan pelajar-pelajar sekolah termasuk. Macam mana tu? Jadi kita sering mendengar ayat seperti aku nak go makan dululah, ataupun nanti aku update dekat you. Iaitu nampak macam bahasa rojak, bahasa pasar yang sering digunakan dalam kalangan remaja pada hari ini. Perkara ni nampak je biasa, tapi sebenarnya ia mencerminkan perubahan besar dalam cara kita menggunakan bahasa Melayu. Jadi, untuk membincangkan isu ini dengan lebih mendalam, saya bawakan kepada anda dua tetamu istimewa pada hari ini. Saya import diorang daripada overseas untuk anda semua. Yang pertama, Profesor Dr. Aisyah Umairah, seorang pensyarah kanan dalam bidang linguistik di Universiti Kebangsaan Malaysia. Cuba tekan yang lagi satu siapa? Dan yang kedua, Syafiq Rushaidi, iaitu pelajar Institut Pendidikan Guru yang akan berkongsi pandangan dari sudut generasi muda. Selamat datang Prof dan Syafiq. Assalamualaikum Prof dan Syafiq, apa khabar hari ini? Waalaikumsalam Husna, alhamdulillah sihat walafiat. Terima kasih jemput saya. Lama juga tak berbual tentang bahasa dalam suasana yang santai macam ni. Waalaikumsalam. Saya pun sihat, alhamdulillah. Cerita sangat sebenarnya sebab topik ni memang dekat dengan jiwa saya sebagai pelajar bahasa Melayu. Dengar kan, tapi mesti tak tahu Prof dengan Syafiq ni datang dari mana. Kan saya kata tadi saya import dari overseas, tapi tak sebenarnya. Tak tahu tak? Sekarang jom kita tahu Prof dan Syafiq ni datang dari mana, orang mana. Prof dulu Prof. Prof, saya asal daripada Kedah. Saya asal daripada Johor. Mereka orang tempatan kita je yang guna bahasa yang sama macam kita, bahasa kebangsaan iaitu bahasa Malaysia. Bahasa Melayu, maafkan saya. Alhamdulillah, lega dengan Prof dan Syafiq sihat kan? Prof pun nampak ceria, Syafiq pun dari ni kemain senyum manis. Sesuai sangatlah dengan podcast kita hari ni, sebab kita nak bawa gaya yang santai sahaja. Jadi Prof, berbual kosong pun dah. Jadi mungkin kita boleh masuk ke segmen kita yang seterusnya. Kita mulakan dengan yang asas dahulu, iaitu ramai yang dengar istilah keracuan bahasa ni, tetapi tak semua faham maksud sebenar. Ada pernah dengar tak keracuan tu? Dengar juga. Masa belajar di sekolah menengah tak pernah dengar kan? Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan keracuan bahasa, Prof? Keracuan bahasa ni, soalan yang baik Husna. Keracuan bahasa ni bermaksud penggunaan bahasa yang tak tepat, sama ada dari segi tata bahasa, struktur ayat ataupun campuran bahasa. Fenomena ini sering berlaku apabila penutur mencampurkan unsur bahasa asing. Contohnya, bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu secara tak wajar. Dalam linguistik, perkara ini disebut sebagai kognisi atau code switching. Tetapi apabila ia berlaku secara berlebihan dan mengubah struktur bahasa Melayu, ia dikategorikan sebagai keracuan. Masalahnya, bila ia berlaku terlalu kerap dan melampaui batas, struktur bahasa asal akan rosak. Bahasa Melayu yang asalnya indah, tersusun dan penuh nilai mula bercampur dengan bahasa asing secara tak terkawal. Itulah yang disebut sebagai keracuan. Keracuan ini juga ialah bentuk pencemaran linguistik yang boleh menjejaskan jati diri bangsa dan bahasa.
menjadi bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu. Saya tengok zaman sekarang ahli keluarga iaitu ibu bapa terutamanya lebih fokus kepada bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Jadi perkara tersebut nampak tak wajar dilakukan oleh ibu bapa. Jadi Prof, keracunan bahasa ini lebih kepada pencemaran dalam struktur bahasa itu sendiri lah kan? Ya, betul Husna. Bahasa Melayu sepatutnya indah dan tersusun. Dia jadi bercampur aduk dan ini boleh mempengaruhi keupayaan seseorang menggunakan bahasa dengan betul, terutamanya dalam kalangan generasi muda yang menyebabkan bahasa Melayu hilang di tengah zaman. Kita boleh guna berbagai bahasa. Itu adalah kelebihan seseorang. Kita tak boleh nafikan perkara tersebut. Tetapi bila kita mula campurkan secara rawak macam okeylah, nanti I text you, struktur bahasa akan jadi kabur. Lama-lama orang tak tahu mana satu bentuk ayat yang betul dan mana satu yang salah. Saya setuju dengan Prof. Dalam kalangan pelajar pun memang nampak jelas. Kadang-kadang saya sendiri pun terikut. Di media sosial hampir semua ayat dicampur bahasa. Contohnya hari ini mood study tapi malas gila. Kita rasa perkara ini biasa, tapi apabila hendak menulis karangan formal, kita mudah keliru cara penggunaan kosakata yang betul. Betul lah apa yang dikata oleh Syafiq. Bukan Syafiq je macam tu, saya pun macam tu. Saya lihat pelajar sekarang lebih selesa menulis mesej bercampur bahasa. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, kadang-kadang bahasa Cina pun ada. Campur bahasa. Ia telah menjadi suatu gaya baharu pada hari ini. Kemungkinan bagi mereka ini suatu yang luar biasa. Tetapi tanpa kita sedar, kita makin jauh dari bentuk bahasa Melayu yang baku. Prof, boleh kongsikan sedikit mengenai faktor utama yang menyebabkan fenomena ini semakin meluas dan menyebar? Boleh Husna, takkan tak boleh. Ya, ada beberapa faktor utama. Yang pertama sekali, pengaruh media sosial dan teknologi moden. Media sosial macam TikTok, Instagram dan X yang nama terdahulunya ialah Twitter mendorong komunikasi yang cepat, ringkas dan tak formal. Dalam satu kajian oleh Universiti Sains Islam Malaysia, hampir 78% remaja menggunakan bahasa campuran bahasa Melayu dan Inggeris dalam status media sosial mereka. Yang kedua pula, persekitaran keluarga dan pendidikan. Bila anak-anak membesar dalam suasana bahasa campuran, mereka akan anggap perkara itu normal. Jadi, ibu bapa perlulah memupuk bahasa Melayu dalam sekitaran bersama anak-anak. Dan yang terakhir adalah prestige sosial. Bahasa Inggeris sering dianggap sebagai simbol kecerdikan, profesionalisme dan status tinggi. Jadi ramai yang sengaja selitkan perkataan Inggeris supaya nampak moden dan kononnya educated lah. Ya, betul tu Prof. Kadang-kadang bila kita guna bahasa Melayu standard, orang cakap skema atau tak open. Jadi ramai pelajar termasuk kawan-kawan saya rasa terdekat. Mungkin mereka nak nampak ni kena cakap macam tu. Weh, I tak sure lah. Tapi akhirnya bila kena tulis esei akademik, semua keliru. Mana perkataan pinjaman, mana yang asli, pun tak tahu. Menarik. Nampaknya keracunan bahasa ni bukan sekadar tabiat saja, tetapi telah menjadi budaya komunikasi masyarakat yang semakin menyebar. Kadang-kadang kita ni tak sempurna, tetapi sempurnakanlah perkara yang tidak sempurna. Kalau begitu, adakah faktor globalisasi dan budaya pop luar turut menyumbang kepada keracunan bahasa? Sudah tentulah Husna, budaya pop macam filem, drama, lagu dan trend antarabangsa sangat mempengaruhi. Bila
Bila masyarakat terlalu terdedah dengan bahasa asing tanpa penyesuaian yang betul, mereka cenderung meniru gaya bahasa tersebut. Akhirnya, bahasa ibunda sendiri yang menjadi mangsa. Kita boleh tengok dekat sini betapa teruknya masyarakat kita dalam menggunakan bahasa Melayu. Prof, jadi sebenarnya keracuan ini bukan sekadar tersalah cakap lah kan, tetapi ada kesan psikologi dan budaya juga. Ya, benar Trisna. Baiklah, kita setelah selesai berbincang tentang sebab-sebab berlakunya keracuan bahasa, iaitu pengaruh media, keluarga, peristiwa sosial dan sebagainya. Sekarang saya ingin kita menyentuh tentang kesan fenomena keracuan bahasa ini. Mesti semua nak tahu kan? Prof, dari sudut akademik, apa sebenarnya impak keracuan bahasa terhadap keupayaan masyarakat? Terutamanya pelajar macam bakal Cikgu Syafiq kita untuk berbahasa Melayu dengan baik. Soalan yang sangat penting tu Husna. Okey, bagus. Baiklah, kesan utama yang kita boleh lihat ialah penurunan penguasaan tata bahasa dan kosakata. Selalunya perkara ni dilakukanlah oleh masyarakat kita dalam sekarang ni. Kajian oleh Dewan Bahasa dan Pustaka mendapati hampir 65% pelajar sekolah menengah melakukan kesalahan struktur ayat akibat pengaruh bahasa rojak. Ini menunjukkan bahawa penggunaan bahasa campuran secara berterusan benar-benar mempengaruhi keupayaan berfikir dan menulis dengan betul. Selain itu, kemahiran bertutur formal juga terjejas. Ramai pelajar sekarang tak mengetahui cara menggunakan kata panggilan yang sesuai bila bercakap dalam situasi rasmi. Misalnya antara pelajar dengan pensyarah ataupun semasa temu duka. Mereka terbiasa dengan bahasa santai sampai sukar nak ubah ke nada formal apabila perlu. Betul tu Prof. Saya sendiri pun pernah alami. Bila saya membuat guntangan dalam bahasa Melayu standard, tiba-tiba rasa janggal. Kadang-kadang terkeluar perkataan Inggeris tanpa sengaja. Jadi kalau bercakap spontan, memang susah nak kawal. Dan ramai juga pelajar menggunakan slang negeri masing-masing, walaupun dalam situasi rasmi. Bukannya salah, tapi kalau berlebihan, ia boleh mengganggu kefahaman dan keindahan bahasa itu sendiri. Dengar tu. Jadi, bukan setakat pengaruh luar, tetapi dialek pun boleh menjadi punca jika tidak digunakan pada tempatnya. Prof, saya tertarik dengan satu perkara yang bakal Cikgu Syafiq sebut tadi, iaitu rasa janggal bila guna bahasa baku. Adakah ini bermakna keracuan turut menjejaskan cara berfikir seseorang? Ya Husna, bahasa dan pemikiran ini saling berkait rapat. Dalam teori relativiti linguistik oleh Zafir dan Wolf, mereka menyatakan bahawa bahasa ni membentuk cara manusia berfikir. Kalau kita terbiasa guna bahasa bercampur atau bahasa yang tak tersusun, struktur pemikiran kita pun akan jadi kabur. Kita sukar nak menzahirkan idea dengan jelas kerana minda kita tak terlatih untuk susun bahasa secara sistematik. Wah, saya tak pernah fikir sejauh itu pun Prof. Jadi, rupanya bila kita main campur bahasa, otak kita pun ikut jadi keliru. Betul tu Syafiq. Sebab itu penting untuk kita latih diri guna bahasa yang betul dalam semua konteks, bukan sekadar dalam peperiksaan, tetapi juga dalam komunikasi harian kita. Jadi kita kenalah guna bahasa Melayu, terutamanya apabila kita berhadapan dengan pendidikan. Sekarang mari kita masuk ke bahagian yang lebih positif, iaitu tentang usaha kita untuk memartabatkan bahasa Melayu. Prof, dalam konteks semasa,
kenapa penting untuk kita kekalkan kesucian dan keaslian bahasa Melayu ni? Kerana bahasa ialah jiwa bangsa. Bila bahasa hilang, maka hilanglah jati diri sesuatu bangsa. Dalam konteks Malaysia, perkara 152 Perlembagaan Persekutuan telah tetapkan bahasa Melayu ni sebagai bahasa kebangsaan. Ini bukan sekadar peraturan, tetapi satu amanah bagi kita untuk pastikan identiti bangsa Melayu dan rakyat Malaysia tidak tenggelam dalam arus globalisasi. Kalau masyarakat sendiri tak hormati bahasa mereka, lambat laun bahasa itu akan hilang maruah dan fungsinya. Kita boleh lihatlah contoh dari negara lain. Ada bahasa yang hampir pupus sebab generasi mudanya tak lagi gunakan bahasa mereka dalam kehidupan seharian. Saya pun perasan Prof, di universiti pun kadang-kadang mesyuarat pelajar dijalankan sepenuhnya dalam bahasa Inggeris, walaupun majoriti pelajarnya orang Melayu. Mungkin sebab nak nampak profesional, tapi lama-lama orang jadi segan dalam guna bahasa Melayu. Betul tu Syafiq. Kita ni bukan nak menolak bahasa Inggeris sangat. Sebab itu merupakan bahasa ilmu dan antarabangsa kita dengan negara lain. Tetapi kalau kita terlalu mengagungkan bahasa lain sampai menolak bahasa kita sendiri, itu yang bahaya. Okey, tempat sekali Husna, kita perlu seimbang. Bahasa Inggeris boleh digunakan untuk keperluan antarabangsa, tetapi bahasa Melayu mesti kekal sebagai bahasa ilmu, bahasa pentadbiran dan bahasa perpaduan nasional. Jadi sebagai rakyat Malaysia, janganlah terlalu agung-agungkan bahasa luar, gunalah bahasa Melayu dengan betul. Saya rasa pendidikan memainkan peranan besar, Prof. Kalau kita menekankan penggunaan bahasa Melayu dengan cara yang betul dan menarik, kreatif dan bukan sekadar teori di sekolah dan universiti, mesti ramai pelajar akan lebih menghargainya dan mengamalkannya. Ya, kebiasaannya cara penyampaian itu yang penting. Kalau semua dibuat dengan pendekatan kaku, orang cepat rasa bosan. Tetapi kalau dalam podcast macam kita ni, dengan gaya santai tapi bermanfaat, mesti lebih ramai yang boleh memahami, menerima dan rasa terkesan. Baiklah Prof dan Syafiq, sebelum kita akhiri podcast kita, saya ingin bertanya mengenai cara yang kita boleh atasi mengenai isu keracunan bahasa ini dan pada masa yang sama dapat memantabatkan bahasa Melayu. Prof, mungkin boleh kongsikan beberapa langkah yang praktikal? Banyak langkahnya Husna. Baik Husna, ada 3 langkah utama yang saya rasa penting. Yang pertama, kita perlu mantapkan pendidikan bahasa Melayu dari peringkat sekolah rendah lagi. Guru ni harus menanamkan kecintaan terhadap bahasa, bukan sekadar untuk peperiksaan. Bila murid faham keindahan dan nilai bahasa itu sendiri, barulah mereka akan menghormati dan mengamalkannya. Yang kedua adalah pengaruh media pun perlu dikawal. Contohnya periklan, pencipta kandungan dan pengaruh media sosial mesti diberi panduan untuk menggunakan bahasa yang betul. Mungkin DBP boleh bekerjasama dengan platform digital untuk pantau bahasa yang digunakan. Dan yang ketiga, kempen kesedaran bahasa pun perlu digiatkan, tetapi bukan dalam bentuk paksaan. Sebaliknya melalui pendekatan kreatif. Contoh, membuat cabaran TikTok menggunakan bahasa baku, lagu-lagu moden dengan lirik bahasa Melayu yang betul, ataupun video pendek yang lucu tetapi mendidik. Saya sangat setuju dengan idea itu, Prof. Generasi muda sekarang lebih cepat berpengaruh dengan melalui media sosial. Kalau ada kempen dalam bentuk video pendek atau cabaran TikTok yang menyeronokkan, mungkin lebih ramai akan ikut guna bahasa yang betul.
Menarik. Indah betul kata yang dilontarkan oleh Syafiq sebentar tadi. Saya rasa ramai yang boleh mengambil pengajaran daripada perbualan kita hari ini. Sebelum kita menutup perbualan kita, mungkin Prof dan Syafiq ingin berkongsi sedikit harapan untuk masa hadapan bahasa Melayu. Husna, harapan saya ni mudah saja. Iaitu saya berharaplah semoga masyarakat sedar bahawa bahasa ni bukan sekadar alat komunikasi, tetapi ianya simbol maruah bangsa. Keracuan boleh dikawal jika setiap individu mempunyai kesedaran. Setiap perkataan yang kita pilih tu mencerminkan siapa kita. Jadi berhati-hatilah dengan bentuk bahasa yang kita tuturkan. Tuturlah dengan betul. Saya berharap agar generasi muda lebih bangga dengan bahasa Melayu. Jangan malu bertutur dengan betul, sebab bila kita jaga bahasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri bangsa kita sendiri. Jadi kita mestilah memartabatkan bahasa Melayu sampai ke peringkat antarabangsa seperti bahasa Inggeris. Harapan itu sangat menyentuh jiwa kita semua. Terima kasih Prof dan Syafiq atas pandangan yang sangat bernas dan jujur sebentar tadi. Kepada semua pendengar Bahasaku, cerminku, semoga perbincangan ini membuka mata kita semua bahawa menjaga bahasa Melayu bukan tugas individu semata-mata, tetapi tanggungjawab kita semua sebagai penutur dan pewaris bahasa kebangsaan negara kita. Teruskan mencintai dan memartabatkan bahasa kita kerana bahasa itu adalah cermin diri bangsa. Saya Husna Amrina bersama tetamu istimewa Prof. Aisyah Umairah dan Syafiq Rushaidi undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum dan salam bahasa.